Assalamualaikum geng, selamat malam, jumpa lagi. Okey, hari ni aku main sungai lah pukul 10 lebih pukul 10 lebih. Hari ni kami nak bermalam Nak bermalam. Ai, takkan simpan barang kot. Bawa sampai cantik. Ingat kot simpan barang. Malam macam mana sentuh kok? Duk. Besar. Loh, dia pun tak baling ni. Baru sampai Oh, dua-dua baru sampai. Ingat aku dah baling dah. Baru umpan ni. Nah, bawah. Okey. Hari ni aku bawa 5 batang. Dia ni apa? 4. Hang bawa berapa batang? 5 batang elok tu. Pasal kita nak main jauh dekat. Hang tunggu lagi kau. Cantik. Kami malam ni target jauh pun nak main dekat pada. Lomok borok, eloknya borok. Loh. Elok. Buah ni jenis sampai naik hitam, baru dia lembut. Eloknya borok. Bunyi. Aku ambil tu. Parit panjang. Parit panjang pula dah. Aku ambil kat apa? Poin lori. Pokok dalam semua. Tak pakai tu buah sawit. Okey, dah ni aku set up dulu Set up aku macam biasa ni. Datang apa lupa dah karut tu ni macam biasa teleskopik ni. Lepas tu aku bawa rod panjang 2 batang, tapi sebatang ni aku pakai, sebatang ni aku nak buat galah. Aku nak main peranyut. Lepas ni aku set up dulu, sagi baru kita cerita lain. Kita tutup lampu lah, kita tutup lampu dulu. Sagi tak nampak lorong nak baling tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, settle. Okey, satu. Settle. Buat satu. Okey, lampu palau ni tak syok ni. Datang duk urung palau. Datang duk urung palau. Buah jenis ni main rawai syok tu. Ada. Buah jenis ni main rawai syok. Nyamuk duk balas tapak kaki lah. Pagi tadi Allah nyamuk. Nyamuk Banyak. Aku 7 dah tu dia lah. Berapa masa yang ada lipat bos. Dia berpesta pora. Tak. Main apa? Tak ada tu. Selang kabut dah. Gancu. Gancu ni kena duduk kat tinggi-tinggi tu lah. Tak boleh tak apa. Sini tak ada gancu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Pulau Kazambu. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom. Pam. Dekat sangat? Oh, dia ni kata dekat sangat. Okey, kita balik jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Okey, buah awal lagi. Biasa potong pokok. Yang ni ladung saiz 9.
Bukai 9 kaki 8 kaki lebih kat 9. Ha? Balik dengar macam lupa lo. Aku malas nak tukar bus saya 8 eh. Ini rok panjang ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu. Aku boleh bangun tahun tua malam tu. Okey geng, pukul 11 aku 11 dah. Semua settle dah ni, belah ni semua. Batang, 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang, 6 batang, 7 batang. Nampak. Kami banyak main buah hara dengan buah sawit. Semua sampai ujung tu batang tu. Tanggelap tu. Ha tu, ujung tu batang. 7 batang. Lepas tu belah ni. Belah ni kita pakai remote control. Batang, 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang. 7 sebut 5. 12 batang tak banyak ni. Boleh buri. Okey, lah ni kita tunggu lah tengok apa contoh. Target bukan malam ni lah. Target awal pagi, lebih kurang dalam pukul 3 pagi ke bawah sampai cerah. Esok mungkin pukul 12 itu aku balik kot. Kan? Okey. Kita tunggu tengok apa contoh. Okey ni member seorang. Apa nama awak tu? Lupa nak kenal. Kasyah. Aisyah. Kasyah. Ha? Kasyah. Dia ni salah tipu kita, cikgu dia ni ya. Ni tempat dia tidur, ni tempat aku tidur. Oh, nampak? Nampak tempat tidur. Kalau ikan makan tengah malam ni tak tahu lah, kena lompat lah kami. Ni stand tempat aku bubuh kamera. Ni aku punya lampu. Lampu pakai remote control. Ni remote control setup aku buat DIY. Tu remote control tu. Okey cerah kan. Tutup. Buka. Tutup. Ni bateri dia. Bateri aku beli bateri murah lah. 20 lebih lah. Bateri sofa Makita. Ni hak controller, remote control dia. Ni wiring aku sambung. Lampu ni order dah ke Cina. 13-14 ringgit kot biji. Memang terang lah. Ni 2 biji ni. Atas ni aku punya sovereign. Aku tunjuk dulu. Atas kepala pun sovereign juga. Okey, kita tunggu. Kejadian yang tak dapat nak direkam. Tak sempat. Tengah duduk tidur. Tiang patah. Berdebum. Terjun dua-dua orang. Aduh. 3 kali bunyi dia. Betul. Atas tak support. Tali dah putus tadi. Kita ajar lain. Okey geng, pukul 2 pagi dah. Pukul 2 pagi ya. Tadi makan ni haji ni paling dekat. Tapi tak dekat. Aku ingat mungkin kecil-kecil anak-anak dah kot. Aku buat sawit tu, sawit biji potong pokok. Tadi lepas duit reban tadi. Lepas terjun duit 2 orang tadi. Dalam pukul 1.30 tu. Kat tu makan sekali. Nunduk kok tapi tak lekat kok. Hei, tak ada kok. Tak apa, kita tunggu dia. Tengok macam mana. Harap ada lah malam ni. Kalau tak ada kita lajak esok. Makan je, makan. Oh, dia tekan api tebing. Yang ni yang Pak Ji tak boleh nak mahu ni. Tekan api tebing. Keluar. Dia keluar naik kat dulu tak apa dah. Pasal hari tu aku kena macam ni. Pasal aku duduk pam. Pemain masuk bawah ni. Pergi dia keluar ambil kat tu lah. Keluar cantik. Tekan lagi aku nak buka drag ni. Dia masuk balik. Pi.
Aduh, dia masuk rabor kayu lah geng. Lah ni ikan duk ada lagi. Kita nak pujuk bagi dia ni ya, bagi dia keluar. Ikan ada. Tapi masalah dia macam tali tu dah masuk dalam rabor kayu lah. Berasa macam duk melorot dengan kayu. Saja aku buka lagi lembut ni bagi dia keluar hijau ni. Dia dah letih lah. Tak apa nak larat lah dia pun. Nampak tali duduk sang tu lah. Tak pergi mana pun. Kalau dia tekan ikut tu pun tali duduk tu. Mana kata dia dah masuk lah. Aku jom pujuk lah. Nak bagi dia keluar. Boleh berasa duk tenyih dengan tali. Dengan kayu. Ikan duk ada air geng. Kau nampak dia duk ikan gitu. Ikan duk ada air. Pukul 4 pagi makan. Tu buat tu dekat tu. Ha tu. Aku ni nak paksa pamai dengan nak biar bagi tu kok dia boleh keluar. Aku tak apa pasti pasal hari tu. Yang video aku kena tengah hari tu, aku paksa pamai masuk lekat dalam tungguin ni. Jadi je nak paksa pamai ke? Ui, padah lah. Tak mau naik oh. Lama ni duk peso dah ni. Duk kuat ke oh. Okey, nampak apa dah geng. Nampak apa dah. Nak bagi dia letih tu ya. Ikan tak besar mana pun. Pergi cerdik. Gancu ambil gancu tak sampai tak? Ha? Tak apa, ambil pegang siap. Aku nak main bagi dia letih. Nak heret pikuk nu pun ni rebor ni banyak sangat. Kalau dia mau tekan pikuk nu lagi aku lepas tali dulu. Tengok dia pergi mana. Masalah dia tak mau tekan keluar. Dia kira nak masuk bawah. Cerdik ni.
Minta bagi dia tekan pikuk tu lah. Kena buka tali. Kau tarik tepi. Ha? Tarik tepi. Tak boleh. Dia sangkut dengan bawah tu Bagi dia keluar sikit je. Ni dia suka masuk tu. Masuk tu. Oh. Akai jenuh. Kok mana dia nak masuk lubang untuk tunggu dia? Hei, padai. Buka biang. Dia apa tengok ah. Satu kai duduk di mulut. Tu. Ni. Duduk di mulut. Satu. Satu lagi lekat dekat dia punya sirip. Tapi kalau kata kai dia hak ni duk merewang tadi, hak ni tu pun lari naik atas bawa tu. Kalau hak ni kai dia duk merewang tadi, pakai kai ni sangkut kat ketungi kayu tu, kai tak boleh naik. Okey, apa pun pukul berapa hari? Pukul 5. Pukul 5 pagi geng, pukul 5 pagi. Aduh weh. Dan ni aku nak pergi ambil tali. Tali duk awas ni motor. Okey geng, projek hari ni berjaya lah ha. Dan ni kita tambat, kita pergi bubuh bawah dulu. Okey geng, selamat pagi. Alhamdulillah geng, ada sekok dah. Kami nak tunggu lagi sampai tengah hari. Dan ni aku nak pergi beli ayak. Member aku tadi dia keluar, dia beli nasi lemak. Aku nak keluar pergi beli ayak. Cikgu dia ni dia balik pukul 4 tu kot dia balik. Rumah dia dekat lah, tak apa lah. Dia tak boleh tahan nyamuk banyak. Duk bantai kaki, bantai tangan. Kami rumah je, tak payah tunggu kak lah. Okey lah ni. Harap ada lagi mana-mana. Jom. Aku pergi beli ayak tu. Okey geng, pukul 1 dah. Kami duk simpan barang nak balik lah. Ni semua simpan lah. Dia tak mau makan lah, ni hasil aku hari ni. Hasil tadi ada orang ambil lah. Sekejap lagi nak pergi hantar kat dia, kat Petronas. RM50 dalam 3 kilo tu kot. Lain kali kalau kata pating kalau kita yang puan nak fresh boleh order lah. InsyaAllah kalau kata ikan sehelok, boleh tidak. Kami jual dengan harga sekian-sekian lah. Kena PM nanti. Kena PM lah. Tapi kawasan-kawasan kat ni kalau Jojo nak turun tak ada. Tak ada kat dekat lah. Sagi. Pelanguk lah, Johor lah. Mampu. Okey, apa pun aku nak pergi hantar ikan tu. Okey, Assalamualaikum.